Hai dan Assalamualaikum. Dalam video ini saya ingin jawab soalan Instagram yang ramai orang bertanya tentang masalah kulit berlebih atau takut ada kulit berlebihan sekiranya kurangkan berat badan. Adakah ia masalah? Jawapan dia is yes. Bagi setengah orang ia masalah, bagi setengah orang tidak. Dia macam orang yang mengandung juga, lepas bersalin berat dah kembali kepada berat sebelum mengandung. Setengah orang ada masalah kulit yang berlebihan, setengah orang tidak. Now, if you have the problem, ia bukan masalah lemak badan, bukan masalah air, bukan masalah otot, ni masalah kulit yang dah hilang dia punya elasticity setelah di stretch untuk waktu yang agak lama. The good news is this: once anda kurangkan berat badan ataupun lepas bersalin, kulit itu akan kembali lama kelamaan, bertahun-tahun lamanya, tapi dia akan kembali slowly. Tapi dia tak akan kembali macamlah 100% sebelum bermasalah berat badan. Tak kira lah anda bayar oil dia macam mana sekalipun. Nasihat saya is this: lebih baik bermasalah dengan kulit yang berlebihan sedikit berbanding masalah berat badan yang pelbagai masalah yang lain. Kurangkan berat badan, termasukkanlah senaman pemberat dalam program senaman supaya otot tu boleh mengisi ruang yang agak kosong tu mungkin. Nombor 2, sekiranya bermasalah besar kulit berlebihan itu, boleh buat rawatan, boleh pergi doktor untuk buat pemeriksaan. Setengah orang buat pembedahan untuk membuang kulit yang berlebihan itu. Again, it's not something yang diingini, tapi hakikat daripada mungkin gaya hidup yang kurang sihat sebelum ini. So, saya harap terjawab soalan tentang masalah kulit yang berlebihan itu. Selamat mencuba dan Assalamualaikum.